أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Pada satu hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam sebulan telah selesai ibadah Ramadan kita. Kita rapat-rapatkan saf, kita penuhkan surau, kita penuhkan ibadah dengan amal ibadah dan qiyamul lail. Kita telah buat banyak kebaikan di bulan Ramadan. InsyaAllah semoga 30 hari yang kita lalui itu kita akhiri dengan takbir yang kita lakukan sebentar ini. Nabi Muhammad SAW meraihkan setiap kejayaannya dengan takbir. Takbir raya ini adalah kejayaan kita menghadapi 30 Ramadan yang lepas. Harapan kita semua ialah kita dapat meneruskan merapatkan saf dan istiqamah dalam kita ditarbiyah di bulan Ramadan. Dan kami pihak surau juga berasa besar hati dengan kehadiran tuan-tuan, perempuan dan datuk yang mengimarahkan surau kita selama 3 bulan, 30 hari sebulan. Dan juga hari ini ramai yang datang di luar sana. Diharap akan masuk ke dalam untuk penuhkan surau. Dan saya sebagai wakil peringkat surau mengucapkan mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang mengelolakan dan mengendalikan surau dalam 30 hari bulan Ramadan dan sebelumnya. Sekiranya terdapat salah silap, kesalahan, salah kata dan juga salah perbuatan, kami semua mohon maaf. Dan kami juga berharap tuan-tuan dan perempuan saling memaafkan antara satu sama lain. Sedikit maklumat mengenai aktiviti surau ini. Selepas raya ini insyaAllah kita akan buat pembangunan di bahagian luar, di hadapan, dan juga di luar sini akan diperbaiki kita punya tempat wudhu, dan kita akan tambah baik sikit wudhu kita sebelah kiri. Dan di sebelah belakang wanita telah dibuat pintu baru dan akan diberi ruang untuk dipecahkan di bahagian belakang ini untuk wanita dan pihak. Sekarang ini saya lihat di belakang muslimat masih lagi tertutup sekiranya berlaku apa aktiviti hadapan dan mereka agak kurang fokus. Jadi kita nak pecahkan sikit bahagian kabinet ini untuk dapat melihat bahagian depan insyaAllah. Itu akan dibuat selepas raya ini insyaAllah. Dan sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang kita yang telah menaja sepanjang Ramadan, iftar, murid dan juga sahur yang kita buat di malam 10 malam terakhir. Alhamdulillah sambutannya baik dan mereka pun berterima kasih dengan tajaan itu. Semoga Allah beribadah ataupun tajaan semua tak raya dan juga khutbah raya insyaAllah. Dan sedikit nasihat solat raya oleh Ustaz insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du. InsyaAllah kita akan mengadakan solat Hari Raya Aidilfitri pagi. Jadi sedikit kaifiat sebagai satu peringatan kepada kita sebab kita menyambut sekali Hari Raya Aidilfitri.
niat usolli sunnata Aidil Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnata Aidil Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saja sembahyang solat sunat hari raya Aidil Fitri 2 rakaat mengikut imam subhanahu wa ta'ala. 2 rakaat selepas kita baca doa iftitah, baca Fatihah, imam baca Fatihah dan surah. Sebelum tu kita takbir. Ini sembahyang dia. Ada takbir. Jadi kita takbir dulu. Selepas doa iftitah kita takbir 7 kali. Allahu Akbar diselangi dengan tasbih Allah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 6 kali. Jadi mula dengan takbir, habis dengan takbir. Kalau tuan-tuan mula dengan takbir, habis dengan tasbih, maksudnya tak cukup ataupun terlebih. Jadi takbir 7 kali diselangi antara takbir itu dengan tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kerana yang tambah ulama tu adalah tambah. Lepas tu imam akan baca surah dan imam akan baca Fatihah dan surah. Lepas tu rukuk. Rakaat kedua selepas imam bangun, Allahu Akbar, kita masuk takbir. Lepas tu baru takbir 5 kali. 5 kali takbir diselangi dengan tasbih 4 kali. 5, 4 tadi, 7 dan 6. Dia pun tak sunat 4 kali lagi sebab memang sembahyang raya ada makna. Kalau lah terlupa kan. Kadang-kadang imam yang ingatkan waktu bila sembahyang dia lupa kan. Jadi saya nak beri dari setiap sebab benda tu sunat. Sembahyang kita pun sunat sekali. Jadi tak jadi masalah apa-apa, cuma kita rasa pelik lah sebab ada takbir kan. Lepas tu akan ada khutbah hari raya selepas sembahyang. Itu saya yang saya boleh sampaikan sebagai taklimat bagi kaifiyah cara sembahyang masuk hari raya. Sedikit tambahan untuk aktiviti lepas ini. Sebenarnya kita ada jamuan ringan untuk pagi raya. InsyaAllah jemput semua untuk hadir sama-sama bersilaturahim dan InsyaAllah bersama kita berjaya. Ada minta penuhkan soft yang dalam institusi. Yang luar dalam yang ada semua dia penuhkan bahagian depan dan dalam dulu. Ada lagi 10 begitu. Untuk dalam dulu ya. Ada Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى
والذي أخرج المرعى فجعله متاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمك اللهم واسع اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والحياة محمد اللهم إنا نسألك الله منا ونعوذ بك من الشر والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعلينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره الفاسقون ولو كره الظالمون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari raya Aidilfitri yang mulia ini dan penuh keberkatan ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur serta memperkukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala perkara yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan keberkatan, perlindungan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Marilah sama-sama kita menghayati khutbah Aidilfitri pada tahun ini yang bertajuk Syawal Permulaan Baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tibanya 1 Syawal. Bergemalah takbir dan tahmid memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Takbir dan bertahmid sebagai tanda syukur atas nikmat berhari raya dan nikmat menyempurnakan kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang telah dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud, dengan ketetapan demikian Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya sebulan Ramadan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Semoga kamu bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang berbahagia, Islam adalah agama yang agung. Ia mendidik umatnya supaya sentiasa membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat kesempurnaannya. Ramadan yang telah kita lalui sepanjang sebulan yang lalu merupakan madrasah tarbiyah yang mendidik hati kita supaya tunduk dan patuh kepada kebesaran damai. Alhamdulillah, sebagai hambanya kita dapat berhari raya dengan menunaikan solat sunat Aidilfitri di samping mendengar khutbah. Kita juga dapat bermaaf-maafan, menikmati ibadah hari raya dan mengenakan pakaian yang indah. Semua ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Sesungguhnya dalam hati dan fikiran kita hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 62 yang bermaksud, demikianlah Allah sesungguhnya dialah Tuhan yang sebenar-benarnya, dan sesungguhnya apa-apa sahaja yang diseru mereka selain Allah adalah batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar kekuasaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takbir raya yang kita laungkan bukan sekadar tanda kegembiraan dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia turut mengingatkan kita kepada sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam mempertahankan agama Islam dan kota Madinah daripada serangan 10,000 tentera Al-Ahzab. Perjuangan besar yang berlaku pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah ini menjadi bukti bahawa kemenangan dan kemuliaan umat Islam datang daripada keimanan, kesabaran dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan yang teguh serta kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum, Islam di Madinah. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
الحمد لله معيد الجمع والأعياد ومبيد الأمم والأجناد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المفضل على جميع العباد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin muslimat yang dimuliakan, dalam sebulan bermujahadah berpenat lelah dalam melaksanakan perdebatan isu-isu hangat yang menyebabkan perselingkahan dan pergaduhan. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين بن شاح الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاح الحاج. اللهم أديم الأمن والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد الإسلام تنكو أمير الشاه ابن سلطان شرف الدين بن شاح الحاج بأمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا ada di luar teman kan, teman pagi insyaAllah sama-sama kita bermusyawarah dan bermusyawarah mohon ampun apa yang kita bermaafkan insyaAllah.